8 kali 9. 8 kali 9 berapa? Berapa? 72. Okey. Macam mana boleh dapat 72? Formula dia, nombor yang darab dengan 9, contohnya 8 darab 9 ni, tolak dengan 1. Buang sub. 8 tolak 1 berapa? 7. Dan tolak 7 campur berapa jadi 9? 2. Tadi jawapannya 72. Faham tak? Boleh faham? Okey. Kita buat lagi satu contoh. Tanda. Contoh berapa? 7 kali 9. 7 ni tolak 1 dapat berapa? 63. 6 campur berapa jadi 9? 3. Jadi jawapannya 63. Faham tak formula dia? Senang ke susah? Senang. Senang, alhamdulillah. Okey. Kalau dah faham soalan fizik, kita buat soalan besar. Simple lah. Contohnya 15 kali 9. Okey. Tadi soalan yang dibagi semua bawah nombor 10, betul tak? Okey. Formula dia, kalau nombor tu bawah nombor 10, tolak dengan 1. Kalau bawah nombor 20, tolak dengan 2. Bawah nombor 30, tolak nombor 3. Macam itulah, bawah 40 tolak 4. Jadi 15 ni bawah berapa? 20. Jadi tolak nombor berapa? 15 tolak 2, 13. Kalau dah tolak dekat sini ada 2 nombor, tambahkan 22 ni. 1 tambah 3 berapa? 4. 4 tambah berapa lagi nak jadi 9? 5. Jadi jawapannya 1. Faham tak formula dia? Faham tak? Okey. Ini formula nombor 9. Sebab adik suka kaji nombor. Adik kaji nombor 1, 5, nombor 9. Daripada nombor 1 sampai 9 tu adik kaji semua. Ini formula nombor 9. Adik nak ajar lagi satu formula. Formula nombor 5. Formula nombor 5 ni adik suka panggil formula orang tua-tua. Formula orang tua-tua. Sebab orang tua-tua dulu ni dia hebat kira nombor 5. Apa-apa pasal nombor 5 memang dia hebat. Jadi contoh soalannya 2 kali 5 berapa? 10. 22 kali 5? Kalau 2 kali 5? Berapa? Formula dia senang je. Nombor yang darab dengan 5, nombor yang kali dengan 5 ni, kita bahagi dengan 2. Nombor ni bagi 2, kita dapat berapa? 1. 2 bagi 2 berapa? 1. 2 bagi 2, 1. Bagi 2 lagi, 1. Bagi lagi, 1. Lepas dah bagi, tambah kosong kat belakang. Itu je cara dia. Faham tak? Okey, kita cuba soalan kecil sikit. Contoh soalan kecil berapa? 4 kali 5. 4 kali 5 berapa? 20. Macam mana boleh dapat 20? Kalau nombor tu darab dengan 5, bahagi 2. 4 bagi 2 berapa? 2. Tambah kosong kat belakang. Itu jawapannya. Senang je formula dia. Faham tak? Boleh faham tak? Boleh. Okey. Kalau faham, kita cuba masalah ni. Soalan ni 2, 4, 6, 8 darab dengan 5. Boleh kira sama-sama tak? Boleh. Okey. Boleh kira dalam kala? Boleh. Okey. 1, 2, 3. Berapa jawapan dia? 1, 2,
1, 2, 3, 4, kosong. Faham tak formula dia? Boleh faham tak? Okey. Okey. Nombor 5 kita dah belajar. Nombor 9 kita dah belajar. Macam mana? Soalan memang ada ibu soalan. Okey. Kalau nombor ganjil. Kalau nombor ganjil, contoh soalannya berapa? 7 kali 5. 7 kali 5 berapa? 35. Okey. Cara dia, kalau tadi kita belajar semua nombor genap. Betul? Ni kalau nombor tu nombor ganjil, nombor tu kita tolak dengan 1. 7 tolak 1 berapa? Kita dah tolak 1 baru bahagia dengan 2. 6 bagi 2 berapa? 3. Tetapi tadi kita tambah kosong kat belakang, betul tak? Kalau nombor tu nombor ganjil, kita tambah 5 dekat belakang tu. Boleh faham tak? Boleh? Okey. Kalau soalannya macam ni, 25 kali 5. Okey. 25 kali 5. Nombor ni nombor genap ke nombor ganjil? Ganjil. Kalau nombor ganjil, nombor tu tolak dengan 1. 5 tolak 1 berapa? 4. Baru bahagia dengan 2. 2 bagi 2? 1. 4 bagi 2? 2. Tambah berapa? 5. Jadi jawapannya 125. Faham? Boleh faham? Okey. Nombor 5 kita dah belajar. Nombor 11 tu, nombor 9 kita dah belajar. Sekarang Adi nak ajar lagi satu formula. Lepas tu bagi dia ajar. Adi nak ajar lagi satu formula. Formula ni selalu kalau dekat sekolah selalu. Namun formula ni formula bukit. Adi kebanyakan formula-formula Adi letak sebenarnya kejadian di langit. Bukit, sungai, gunung, cakrawala. Jadi yang ni nama formula dia formula bukit. Bulan tak ada lagi. Okey. Okey. Jadi nama formula ni formula bukit. Contoh soalan dia senang. 22 darab 9. 22 darab 9. Ni beratkan bukit lah. Nak naik bukit ni senang ke susah? Susah. Dalam matematik susah ialah darab. Naik bukit 1 darab 2 berapa? 2. Atas bukit ni senang ke susah? Senang, sebab kita boleh rehat, kita boleh makan, kita boleh minum. Dalam matematik senang apa dia? Tambahan senang. Atas bukit tambah 2 tambah 2 berapa? 4. Last sekali nak turun bukit ni senang ke susah? Senang bos, susah. Susah sebab bukit tu curang. Jadi susah dalam matematik. Kalah. Turun bukit 2 darab 1 berapa? 2. Jadi jawapannya ialah 2, 4, 2. Jawapannya 2, 4, 2. Boleh faham tak formula ni? Boleh faham tak? Boleh. Mampu lagi. Jangan dirasa oleh ibu-ibu. Boleh faham tak ibu-ibu? Boleh, alhamdulillah. Okey. Okey lah pun. Kalau soalan lain, contoh Berapa? berapa darab 9? 12 darab 9 boleh?
Boleh. 12 darab 11. Mula-mula sekali kita buat apa? Okey. Naik bukit. 1 darab 2 berapa? 2. Atas bukit tambah 1 tambah 2. Dah sekali turun bukit darab 1 darab 1. 1. Jadi jawapan dia 1 3. Faham tak? Boleh tak? Okey. Kau dah mula. Tengok dah, kau dah mula. Kalau soalan ni Dijek pun ada. 45 darab 9. Boleh kira dalam kepala? Boleh tak? Mula-mula sekali gambar mana? Mula-mula darab 1 darab 5. 5 atas bukit. Dan sekali 4. Alhamdulillah semua dah boleh. Okey, cuma adik nak bagi tahu formula bukit ni hanya boleh darab dengan nombor kawin. Contoh nombor 11, nombor 22, nombor 33. Boleh tak? Dua nombor yang sama. Okey, ni baru soalan yang kecil. Jom kita ada soalan besar sikit. Okey. Tadi kita belajar dua nombor, dua angka darab dengan 11. Jadi kita ada belajar 3 angka darab 11. Dua kata 22 darab dengan 11. Formula dia sama. Mula-mula sekali naik bukit berapa? 1 darab 2. 2. Atas bukit tambah 2 tambah 2. 4. Ada lagi, tambah lagi. 2 tambah 2. Last sekali turun bukit 2 darab 1. Jawapan dia 2 4 4. Boleh faham tak? Boleh faham tak?